Okey, sekarang kita berada di Gunung Jerai ya. Tiba-tiba kami sampai di sini. Okey, kita tengok pemandangan bersama dengan aura bunga. Okey, kita naik ke puncak. Okey, kita jalan-jalan di sini menikmati alam semula jadi. Dan ini kali pertama. Kali pertama kami datang kemari dan kita nak tahu ada apa di atas tu. Okey, kita menikmati alam semula jadi. Dah start. Okey, sekarang kita berada di Gunung Jerai. Tertiba kami sampai di sini. Okey, kita menikmati alam semula jadi di Gunung Jerai. Okey, nak mengenali, ini adalah pokok bunga seduduk ya. Kat sini cukup subur. Tengok cuba kita di tanah dekat bawah kan. Kan cantik sebab dia sejuk ya. Okey, kita jalan-jalan lagi. Ini bunga apa yang selalu korang dekor ni? Bunga apa? Bunga sirih. Andeja. Okey, macam sini. Tapi yang ni kecil. Dekat bawah fokus. Tu. Yang selalu dekor kan. Inilah pokoknya. Okey, kita jalan lagi. Terus ke depan. Ada bau tak? Ada. Masya-Allah. Adalah bau. Ini adalah bunga-bunga yang tercantik. Kan. Okey, kita jalan lagi tengok, masya-Allah. Tengok di masya-Allah, pink semua color macam-macam color. Ya Allah, macam-macam kata. Tak pink. Tengok kan. Okey, terus. Izuk, Masya Allah, di bawah. Hui, cantik. Cantik. Okey, stop. Tu kedah apa? Okey, dekat sini ada resort ya. Kalau orang yang nak bermalam di sini, ini resort dia. Tapi memang cantik, tengok dia punya alam semula jadi dia. View dia memang sawah padi di bawah ya, sawah padi. Boleh nampak tak, boleh zoom tak sawah padi. Ini resort dia. Okey, boleh. Yo, kamera dah Tak lawa. Saya masih tak ready lagi kau dah jalan. Terus ke belakang. Okey, boleh naik. Sesiapa yang tak larat nak berjalan boleh naik kereta ni. Ni dia. Bayaran dia berambil ke bawah. Special ke kita ni? Kan? Yes. Special kan? Special. Okey lah.
Gabus lah. Gabus lah. Okey, kita boleh pergi ke tempat makan. Dia ada jual nasi lemak dan juga kopi, kek-kek semua. Okey, mari kita pergi. Gabus dah mula datang. Ini kedai Decipher Cafe. Lah sana view boleh healing dekat sini. Dia nama Try Check Beer. Mana kaca? Okey, kita dah habis melawat di Gunung Jerai. Memang Gunung Jerai ni adalah satu tempat yang menarik, banyak bunga-bunga dan sesuai untuk orang yang suka OOTD dan juga suka mengambil video kenangan bersama dengan family dan juga teman-teman. Okey, boleh kita lawati lagi di Gunung Jerai. Dia pun disediakan resort dan juga kafe. Resort dia satu malam untuk 3 orang 380 dan juga untuk 4 orang 480. Boleh kita datang menginap di sini. Aktiviti kita boleh hiking, kita boleh melawat tempat-tempat kan. Memang cantik. Okey, boleh datang ke Gunung Jerai di Kedah. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.